Korang tertanya-tanya minyak enjin apa yang paling terbaik dan yang paling berbaloi sekarang ni? Jom tengok video. Let's go. Macam biasalah, sebelum kita masuk minyak enjin yang baru, kita kenalah buang minyak enjin yang lama kan. So kita buka dulu oil sump nut kat bawah ni dan kita buang dulu minyak enjin yang lama lah. Okey, so nut pun dah terbuka. So kita biarkan dulu minyak lama tu dia keluar sampai habis lah. Nampak tu hitam pekat. So ini penggunaan minyak lebih kurang dalam 8,000 lebih lah. So sebelum ni pun aku pakai minyak Mizu juga. So kalau korang tengok dia masih ada colour merah-merah. So menunjukkan minyak tu masih terbaik lah. Okey, so setelah tunggu seketika, minyak semua dah keluar. Aku dah ketatkan balik nut oil sump. Oil filter pun aku dah tukar yang baru. Okey, so sekarang kita akan letak minyak yang baru lah. Macam aku memang maintain 5W40 untuk kereta aku ni. Macam aku pakai Proton Inspira. So memang recommendation daripada kilang memang 5W40 lah. Macam enjin kereta aku ni, dia pakai minyak, kapasiti dia 4.3 liter. So satu botol 4 liter ni kena habiskan. Dan aku kena tambah lagi lebih kurang dalam 300ml lah. Macam Mizu ni dia ada jual pack 1 liter 5W40 juga. So korang boleh beli yang 1 liter ni. Kalau pakai 300ml bermakna lebih kurang dalam 3 kali lah korang boleh top up minyak tu. So beli 1 liter ni boleh guna 3 kali. So jimat lah dalam masa jangka panjang kan. So aku dah letak 300ml pakai jug ni ngam-ngam. And then masukkan aje lah dalam enjin. So dia akan jadi 4.3 liter lah, cun-cun masuk dalam enjin. Macam biasa, kalau korang berminat nak beli minyak Mizu ni, korang boleh tekan beg kuning di bawah. Aku garanti korang mesti puas hati. Bye-bye.